Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Nordiman bin Nordin, SU Surau Al-Falah, Taman Kelantan Indah, Temeloh Pahang, Darul Makmur. Harta yang kita ada pada hari ini belum tentu milik kita sepenuhnya. Akan tetapi bila kita infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang akan menjadi bekalan kita di akhirat kelak. Inilah progres terkini projek pembesaran Surau Al-Falah. Sekarang ini kita dalam proses untuk memperbesarkan ruang solat utama Surau Al-Falah kerana kita menerima kunjungan penduduk di kawasan sekitar yang terlalu ramai. Kalau mengikutkan statistik di kawasan ini, kita mempunyai sebanyak 900 buah rumah. Untuk menampung kos pembesaran Surau Al-Falah ini, kami memerlukan dana sebanyak RM800,000. Kos RM800,000 yang kita perlukan ni, kita nak menampung kos untuk buat pertambahan ruang solat utama, untuk tandas wanita, untuk penghawa dingin, untuk beli kapet yang baru dan juga bahagian elektrikal lah. Seterusnya kita dalam proses untuk menyiapkan projek pembangunan surau ini, kita pada masa yang sama kita akan terus memohon kepada Jabatan Agama Islam untuk tukar daripada surau ke masjid penuh. Setiap sen yang kita sumbangkan untuk projek pembesaran surau ini sudah tentunya akan mengalir pahala sehingga ke yaumul qiyamah. Tidak kira berapa banyak ataupun sedikit yang kita sumbangkan, sebab sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membangunkan rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, maka Allah akan membina baginya istana di dalam syurga. Jom kita sama-sama menyumbang bermula pada hari ini dengan klik butang di bawah.